Ini dia kemah affordable, senang pasang, yang paling berbaloi sekali untuk bisnes startup. Nak buka pasar malam, buka kedai dekat tepi jalan, nak buka bazar, nak buat parking kereta pun boleh juga. Aku ambil ni 10 kali 15 kaki weh. Memang paling besar lah. Dia ada juga saiz yang lain yang lagi kecil, 7 kali 7 kaki, 10 kali 10 kaki dan juga tak silap aku 10 kali 20 kaki tau. Dia ada banyak lagi pilihan warna, ada juga yang warna kaki, merah, hitam dan juga hijau tau. Macam aku ambil ni warna biru tau. Pasang kemah affordable ni pun sangat mudah. 2 orang pun dah boleh pasang tau. Tutup kemah ni memang sangat mudah weh. Kalau buat 2 orang tu lebih kurang 10 minit je. Kalau buat 4 orang tu tak sampai 5 minit pun dah boleh tau. Dia affordable, memang mudah sangat kan nak pasang. Dekat kemah ni korang boleh adjust 4 ketinggian tau. Dan juga bawah ni ada lubang untuk pasok kalau angin kuat ke apa. Tapi pasok korang kena beli sendiri lah. So boleh tanam dekat lubang-lubang ni tau. Material kemah ni dia buat daripada kain Oxford yang memang durable, waterproof dan juga sunproof tau. Lepas dah lipat kemah ni besar macam ni je, so mudahlah nak bawa kalau naik van ataupun 4x4 tu tau. Nak angkat seorang pun boleh. Kau minat juga dengan kemah yang paling berbaloi sebab berkualiti tapi murah ni, korang boleh tekan dekat beg ni.